Hai semua, hari ini saya nak kongsikan secara ringkas, hanya 2 minit, bagaimana kecerdasan buatan atau AI sedang mengubah 3 bidang penting dalam perniagaan: pemasaran, operasi dan jualan, demi produktiviti dan kecekapan yang lebih tinggi. Pertama, pemasaran. AI dalam pemasaran ibarat ada pakar strategi yang bekerja 24 jam di belakang tabir. Ia menganalisis data pelanggan dalam jumlah besar untuk memahami tingkah laku, meramalkan trend dan menghantar mesej yang disesuaikan. Bayangkan iklan yang tahu apa yang anda perlukan sebelum anda sedar. Kempen email yang terasa seolah-olah ditulis khas untuk anda. Ia juga bantu menulis kandungan, urus media sosial dan optimalkan prestasi. Jadi pemasar boleh fokus pada strategi, bukan teka-teki. Seterusnya, operasi. Di dalam operasi, AI memberi tumpuan kepada automasi dan kecerdasan. Jadi ia boleh mengurus inventory, melancarkan rantaian bekalan, malah meramalkan kerosakan mesin sebelum ia berlaku. Khidmat pelanggan, chatbot kini mampu menjawab ribuan pertanyaan serta-merta, mengurangkan kos dan mempercepatkan maklum balas. Ini bukan sekadar automasi, tapi automasi pintar. Dan akhirnya, jualan. Pasukan jualan dahulu bergantung pada naluri. Sekarang bergantung pada data dengan bantuan AI. AI mengenal pasti prospek terbaik, mencadangkan masa terbaik untuk hubungi pelanggan, malah membantu hasilkan skrip jualan yang lebih berkesan. Dengan sistem CRM berkuasa AI, jurujual tak perlu lagi buang masa pada kerja pentadbiran. Mereka boleh fokus untuk menutup jualan. Kesimpulannya, AI bukan untuk menggantikan manusia tetapi untuk memperkasa kita. Dalam pemasaran, operasi dan jualan, AI mengurangkan kerja manual, mempercepatkan keputusan dan meningkatkan prestasi. Ringkasnya, AI bantu kita bekerja dengan lebih bijak dan capai lebih banyak hasil. Itulah kuasa AI dalam dunia perniagaan hari ini dan ini baru permulaan.